Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bersama saya, Rabiata Rosli dalam Lensa at TV Rela. Majlis sambutan peringatan Hari Polis ke-218 tahun 2025 telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bertempat di Dewan Tan Sri Abdul Rahman Hashim, Pusat Latihan Polis Pulapo, Kuala Lumpur. Majlis ini telah dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri dan Timbalan Menteri Dalam Negeri, Ketua Setiausaha Negara, Ketua Setiausaha KDN, Ketua-Ketua Jabatan KDN dan juga yang berbahagia Ketua Pusurujaya Rela, Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela. Pada sambutan yang sama di Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan, dua orang anggota Rela Daerah Johor Bahru, Encik Muhammad Ashraf Azhuri dan Encik Tan Swee Chun telah menerima surat penghargaan atas penglibatan dalam rondaan komuniti bersama PDRM. Program Bakal Lemang Perdana sempena sambutan Aidilfitri diadakan bagi menyemarakkan semangat Aidilfitri serta mengeratkan hubungan silaturahim masyarakat sekitar Lenggong bersama pemimpin. Program ini telah dihadiri oleh Datuk Dr. Seri Samsul Anwar Haji Nasarah, Timbalan Menteri Dalam Negeri, merangkap Ahli Parlimen Lenggong Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Saarani Haji Muhammad, Menteri Besar Perak, yang berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela, Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela, Pengurusan Tertinggi Ibu Pejabat Rela dan Rela Negeri bertempat di Tasik Sandar Halu, Kampung Luat, Lenggong. Jabatan Sukarelawan Negeri Selangor telah menganjurkan Majlis Perhimpunan Bulanan Rela bertempat di Institut Kemajuan Desa Infra Bangi Selangor. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela, Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela. Turut diadakan penyerahan kit rela iaitu kit gunting rambut dan kit pemeriksaan motosikal kepada pejabat Rela Negeri Selangor dan 5 pejabat rela daerah. Disusuli sesi penyampaian pingat dan watikah kepada pegawai dan anggota Rela Negeri Selangor. Turut hadir Pengurusan Tertinggi Rela Pesuruhjaya Rela Nasharuddin Mat Nasir, Pengarah Rela Negeri Selangor, pegawai-pegawai dan anggota Rela Negeri Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela, Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela telah menghadiri Majlis Perasmian Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam kali ke-73 tahun 2025 disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Rubiah Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bertempat di Dewan Tun Perak Ibu Pejabat Pertahanan Awam. Encik Zuhairi Syahidan, anggota Rela Daerah Brickfield, Kuala Lumpur telah dianugerahkan sijil penghargaan kerana tindakan pantas beliau mengawal kebakaran salah satu gerai di Bazar Ramadan Seri Jati 3 pada 6 Mac lalu. Sijil penghargaan tersebut telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela, Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela di Ibu Pejabat Rela Malaysia. Rela Negeri Pulau Pinang baru-baru ini telah menawarkan perkhidmatan gunting rambut secara percuma kepada penduduk setempat, terutamanya kanak-kanak dan pelajar sekolah. Dan perkhidmatan pemeriksaan motosikal sebagai salah satu usaha untuk memberi kesedaran kepada penunggang motosikal agar lebih selamat di jalan raya sepanjang musim perayaan. Perkhidmatan tersebut telah dijalankan di 6 lokasi di Pusat Khidmat Komuniti Rela terpilih pada 22 dan 23 Mac 2025. Dalam masa yang sama, Abang Rela di seluruh Malaysia juga telah mengadakan perkhidmatan gunting rambut dan pemeriksaan motosikal bagi meraihkan ketibaan Syawal. Bertempat di Wisma Persekutuan Tawau, Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela, Lokman Effendi Ramli, Ketua Pengarah Rela telah mengadakan lawatan kerja ke pejabat Rela Daerah Tawau. Beliau turut berkesempatan menyertai program Kejut Sahur Madani Rela di Kampung Tanjung Batu Darat. Seramai hampir 20 pegawai dan anggota Rela Daerah Tawau bersama-sama dengan lebih 50 orang penduduk kampung telah menyertai program Kejut Sahur Rela Madani yang bermula seawal 3 pagi. Program Ukuah Komuniti Madani dan Majlis Berbuka Puasa Anjuran Rela Negeri Sembilan dengan kerjasama Akademi Kenegaraan Malaysia telah diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Durah Seremban. Majlis telah dirasmikan yang berusaha Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Mahathir bin Smoh, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Rela. Satu lawatan kerja bagi meninjau situasi penugasan anggota Rela semasa berlakunya banjir di Johor telah diadakan oleh Yang Berusaha Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Mahathir bin Smoh, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan. Beliau telah diiringi oleh Pengarah Rela Negeri Johor sepanjang lawatan ke Pejabat Rela Daerah Batu Pahat, Johor.
Sepanjang bulan Ramadan ini, Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Rela telah menghadiri program penerapan nilai-nilai murni anjuran KDN dan agensi di bawahnya iaitu iftar melibatkan penyertaan warga KDN dengan rakyat. Beberapa program iftar telah diadakan di beberapa lokasi di Selangor, Kedah dan Sabah iaitu Majlis Penerapan Nilai-Nilai Murni sempena sambutan Nuzul Al-Quran dan Ihya Ramadan bersama dengan Menteri Dalam Negeri di Bandar Baharu Kedah pada 18 Mac. Iftar anjuran Eskom di Tawau pada 22 Mac dan Majlis Berbuka Puasa Perdana sempena Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam kali ke-73 pada 24 Mac di Kajang. Berikut adalah rangkuman peristiwa berkenaan Rela Malaysia sepanjang 16 Mac hingga 31 Mac 2025. Yang Berbahagia Ketua Pengarah Rela mempengerusikan mesyuarat Majlis Bersama Jabatan MBJ Rela Bilangan 1 tahun 2025. Yang Berbahagia Ketua Pengarah Rela menghadiri mesyuarat Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Bilangan 1 tahun 2025. Kunjungan hormat Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Sukarelawan Malaysia ke bahagian logistik Polis Diraja Malaysia sembang santai bersama SUB PDR KDN di Pusat Khidmat Komuniti Rela Mukim 11 seberang Perai Utara Pulau Pinang. Kunjungan hormat Pengarah Bahagian Persenjataan IPRM dan Pengarah Rela Negeri Sarawak ke Pejabat Pasukan Polis Merin Wilayah Sarawak. Selamat bersara kepada Encik Sazali bin Bakar, Pandu Kenderaan Grade H1. Lensa at TV Rela berakhir di sini. Ikuti media sosial rasmi Rela Malaysia untuk perkembangan rela yang terkini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.